Assalamualaikum guys and welcome back to our special episode bersama saya Joshua dan juga Syazwan dan juga guest kami pada hari ini Cikgu Aida sempena Ramadan X Syawal. Alhamdulillah. Okay. So kita dah berehat sekejap daripada banyak discussion kita tadi. Betul. Daripada Epstein punya file lagi kita ada cerita juga tentang sedikit bagaimana pengaruh Dajjal, lepas tu dengan teknologi yang kita lihat pada hari ini. Betul. Dan kita sentuh juga tentang Ramadan. Kita ada cerita juga tentang bagaimana keadaan-keadaan jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang jahat ini, dan bagaimana pula pengalaman ataupun keadaan cikgu berkenaan dengan para malaikat ni. Okey, baik. Sekarang ni kita dah pergi kepada satu segmen. Kita pergi game segmen lah. Kita nak main sedikit game dengan cikgu. Tapi sebelum nak main game tu, nama game ni adalah pilih salah satu je. Maksudnya kita akan ada dua pilihan. Dan pilih salah satu lah. Tapi sebelum saya nak pergi ke game tu cikgu, saya ada satu benda yang daripada dulu saya nak tanya. Saya rasa Joshua dengan saya setiap kali lepas habis tu mesti kita akan berbincang. Kenapa cikgu selalu pakai baju warna merah? Tudung lah. Tudung warna merah, kadang-kadang baju warna merah lah. And even hari ni pun cikgu pakai tudung warna merah juga. Sebenarnya dalam komen-komen pun ada orang yang tanya. Dalam TikTok, YouTube ada orang tanya kenapa cikgu selalu pakai tudung warna merah. Dia macam ni. Kalau hari biasa, cikgu selalu pakai baju rentak. Kan yang tengok tu baju official rentak ala Malaysia Melayu lah. So tudung tu dia macam ni lah. Kita dalam hidup kita ada favourite, kita kegemaran kita. Jangan fikir yang bukan-bukan. Cikgu set trademark cikgu ialah maroon tu sebati dengan jiwa cikgu. Sebab that's my favourite colour daripada kecil lagi. So bila kita dah selesa untuk memakaikan tu dan aura kita tu kena dengan colour tu, dan kita pakailah. That's more to my favourite lah. Bukan kata ada apa-apa, tak ada. So, suka je. Janganlah berkata ini ilmu silat. Masya Allah, subhanallah. Level tok guru kena pakai yang warna lain-lain tu prasangka ataupun macam mana cara dia orang melihat lah. Betul. Sebab dia setiap warna ada aura sendiri. Macam tu sebenarnya. So kalau kita belajar bab aura ni, insya-Allah lah warna-warna tertentu tu dia kena dengan karakter orang tertentu. Macam tu. Okey, dah terjawab soalan tu. Okey cikgu, so let's proceed with the games. Okey cikgu, cikgu lebih prefer WhatsApp ataupun call? WhatsApp. WhatsApp. Sebab apa? Yes. Cikgu boleh remember, ingat balik. Dan cikgu boleh menyimpan maklumat kalau apa benda-benda yang diperbincangkan. Macam tu. Detail dan sebagainya. Okey. Makanan pedas ataupun makanan manis? Of course pedas. Cikgu pedas. Saya suka pedas. Maksudnya gepuk favourite lah. Tak adalah. Tapi kalau gepuk extra pedas lah cikgu ambil sambal dia. Memang extra pedas Yep. Ayam gepuk paling favourite? Ayam gepuk paling favourite. I'm not loving of ayam gepuk punya tak. Tak. Saya cuma pergi bila dah tak ada option lain nak makan. Yang tu paling dekat kat rumah, okey lah gepuk boleh lah. Tapi not my favourite dishes lah ayam gepuk tu. Faham. Okey cikgu, cikgu lebih suka bersendirian ataupun bersama dengan orang? Part of cikgu suka sendiri. Cikgu mesti ada masa. Sebab tu cikgu pelik. Anak cikgu cakap cikgu ni adalah ambivert. Introvert, ambivert kan. Zaman dulu mana ada. Sekarang dah ada istilah-istilah tu. Ada part of kita kena bersendiri, ada part kita perlu bersama-sama. Tapi mostly yang cikgu paling suka ialah cikgu sendiri. Cikgu berseorangan. Sebab masa berseorangan tu cikgu hanya atas tikar jadah je. Apa yang cikgu patut buat, cikgu kena buat lah. Tu je. Cikgu lebih ikut perasaan atau ikut logik? Which one? Ada benda-benda yang kita kena pakai firasat kita, which is kita bekerjasama dengan perasaan. Ada benda-benda yang kita kena ikut logik. Tapi firasat tu penting daripada logik tu tadi. Logik tu kita dah tahu dah consequences dia apa. Tapi firasat kita kena faham juga. Bila Allah detikkan rasa tu, mesti ada sesuatu di sebaliknya. Macam panggil gut feeling lah. Yes, gut feeling. Cikgu lebih terus marah, terus luah ke atau jenis simpan, berjaga-jaga lah? Maksudnya tak marah sangat. Cikgu terlepas juga kadang-kadang. Cikgu jenis orang yang straightforward. Cikgu tak suka, cikgu cakap. Tapi dalam bentuk hikmah lah. Janganlah kalau cikgu nak marah orang, cikgu turun marah depan-depan, tak ada.
Dah pernah kan berdepan dengan cikgu? Ada orang datang jumpa cikgu, macam mana cikgu buat? Then you can see macam mana. Bukan kita tahu, kita menyaksikan. Kita audience. Bagaimana perangai afal orang untuk datang untuk berdepan dengan cikgu. So macam mana cikgu handle dia. Kalau orang tu beradab, kita beradab lah. Yes. Cara kita lah. Nabi dah kata, orang yang menjatuhkan maruah kita lah layak untuk berdepan dengan dia dan berlawan dengan dia. Tapi kalau setakat nak cakap macam tu saja, cakap lah. Kita boleh dengar, kita boleh uruskan, kita settle lah. Macam tu. Okay. So rasa cukup lah kot. Alah, sikit je tanya. Nak tanya. Game. Cikgu kan complicated sangat gamenya. Tak, cikgu. Dia tak adalah complicated. Ya. Okay, saya tanya lah. Kalau nak pilihkan mana yang lagi teruk untuk cikgu. Okay, kalau cikgu tengah tengok cerita, orang tengah cakap, ataupun cikgu tengah line up, okay, untuk beli barang, orang potong queue. Mana lagi teruk? Macam kita dah panjang-panjang, orang potong queue. Betul. Yang tu. Ada. Sebab kita dah beratur. Dia orang dah tetapkan aturan, beratur lah. Okay. Tak kisah queue mana-mana, dekat kedai makan ke apa kan. Kalau tiba-tiba potong queue tu, kalau dia pergi buat bodoh macam tu, kita pun jadi panas. At least sorry saya ada kecemasan. Kita faham. Okay. Macam tu. Tapi cikgu tak boleh buat multitask, ada benda-benda yang boleh. Contoh macam cikgu dengar penerangan, atau cikgu tengah tengok atau fokus something, jangan bercakap dengan cikgu. Okay. Cikgu kena fokus dengar betul-betul. Kalau ada yang lain-lain tu, jap nak dengar ni. Cikgu tak boleh nak terima banyak dalam satu masa tu, tak boleh. Kena fokus satu-satu. Tambah-tambah lagi pengisian ilmu kan. Kita nak dengar, mesti kita kena dengar dengan fokus. Tak ada distraction yang lain-lain. Macam itulah. Okay. Cikgu banyak belajar melalui pengalaman ke atau belajar daripada nasihat? Alhamdulillah, pengalaman sangat banyak mendewasakan cikgu. Apa yang cikgu dapat semua melalui pengalaman. So, ups and downs apa kalau jatuh pun daripada situ belajar lah. Allah ajar cikgu melalui pengalaman tu tadi. Apa yang berlaku, Allah ajar cikgu melalui itu. Kejadian tu. Jadi tu sebab kadang-kadang pengalaman mendewasakan. Orang kata pepatah. Pengalaman tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Betul. Kalau kita tidak bermusafir, berkelana untuk mengetahui apakah yang berlaku, kita tak akan ada pengalaman tu. Tak boleh beli dengan wang ringgit. Letaklah 1 juta pun, nak cerita pengalaman kita pergi situ, pergi sini, tak akan sama. Sebab kita yang melalui setiap perjalanan kita mesti ada cerita yang Allah izinkan untuk kita belajar daripada apakah kejadian yang berlaku time tu. Macam tu. So mostly macam tu. Allah ajar cikgu melalui perbuatan manusia. Allah tunjuk ni, jangan ikut dia. Buat macam ni, jangan ikut dia. Pengalaman kau kalau berhadapan dengan orang begini, kau tengok bentuk badan begini, jangan percaya. Orang macam ni. Kalau zaman dulu pun ada tahu ilmu untuk mengecam ataupun membaca dipanggil emosi ataupun tubuh badan orang. Cikgu Imam Syafi'i belajar tu. Untuk mengenal pasti orang ni hidung macam gini, macam ni. Mata macam gini, macam ni. Jadi bila ilmu begini dipraktikkan, jadi kita sendiri boleh faham, kalau orang yang karakter begini kena jaga-jaga. Bukannya kita nak bersangka, tak. Sebab dalam agama memang ada. Boleh rujuk balik. Cikgu memang Imam Syafi'i yang belajar benda tu dengan guru dia, dan tiba-tiba dihadirkan oleh seorang lelaki yang berperwatakan seperti yang dia cakap tu. Dia kata orang macam ni, gini. Lepas tu bila tiba-tiba terjumpa dengan orang ni cakap, orang ni baik tau. Dia kata, pergilah tidur rumah dia apa semua macam ni. Dia pun cakap, Imam Syafi'i kata, apa ni? Adakah tok guru aku ni ajar benda salah? Sebab dalam kitab tu kata, orang macam gini, dia macam ni. Kenapa baik pula? Kalau tak apa, dia minta doa dengan Allah. Kalau betul lah dia kata, orang ni baik, maksudnya aku buang kitab aku. Aku dah tak berguru dengan ilmu aku ni. Macam tu. Tapi itulah, bila dia dah siap-siap nak balik, dia pun ceritalah dengan orang tua ni. Dia cakap terima kasih banyak-banyak sebab layan dia macam raja, dia kata. Bagi dia duduk sini rumah dia apa semua kan. Aku nak menumpang, dia kata, sebab penat berjalan seharian, dia bagi tumpang. Tapi orang tua ni cakap apa? Kau ingat kau tumpang senang-senang kau nak duduk. Kau bayar semua ni yang kau kena buat ni. Yang kau duduk tidur semua ni kau bayar. Lepas tu Imam Syafi'i senyum je. Dia cakap Masya Allah. Rupanya betul apa yang Allah katakan dalam kitab tu dan guru dia sampaikan. Rupanya betul ajaran guru tu. Jadi dia pun tak apalah, dia bayarlah. Bayar, dia pergi dengan rela hati, dia pergi dengan gembira hati. Dia cakap, Alhamdulillah ya Allah, kau telah tunjukkan sebenarnya kebenaran sikap orang tu kepada kita. Kita boleh nilai dengan apa yang ilmu kita ada dalam kitab tu, kita boleh apply. Tengok orang macam gini, kena hati-hati.
Macam tu. Imam Syafi'i Yes. Tak silap cikgu Imam Syafi'i. Tak apa, boleh nanti tengok kalau balik. guys ada dapat. Maaf ya kalau cikgu tersalah, tapi ada cerita tu, insya-Allah kita boleh tengok sendirilah. Ataupun korang tahu dengan lebih lanjut, bolehlah komen bawah untuk semua orang dapat. Tapi ada tahu ilmu dia panggil kitab Tajul Muluk untuk mengetahui setiap orang kata apa, bentuk muka, bentuk badan, bentuk muka, hidung tinggi macam ni karakter dia apa, mata bulat gini karakter dia macam mana, macam tu. Orang yang penipu, bentuk badan dia, maksudnya behavior dia macam mana, body language macam tu lah. Ya, ada ilmu yang belajar berkenaan dengan mengkaji ataupun mengetahui apa ni, bentuk badan orang, manusia, muka dan sebagainya, macam tu. Okey, cikgu last untuk segmen last. Cikgu lebih banyak gunakan auditory ke ataupun visual, terutamanya dalam mendapatkan maklumat lah. Contohnya kalau visual ni baca buku. Ya, betul. Auditory ni mendengar ceramah. Maksudnya mana cepat? Dua-dua. Oh, dua-dua. Cikgu lebih adapt dengan ceramah lah. Ceramah setiap penceritaan dan juga untuk mengesahkan, cikgu akan setiap info-info yang ada, cikgu akan buat pembacaan lah. Macam tu. Maksudnya dengar, dapat poin-poin, ada benda, lepas tu cikgu betul. Pada bacaan. Contoh macam kita nak dengar ceramah, kita mesti kaji ustaz tu adalah daripada akidah sunnah wal jamaah atau tidak. Betul. Jangan pergi ke akidah yang lain. Kan? Jangan kita ambil pukul rata semua ustaz tu sama. Kena kaji dulu latar belakang dia siapa. Sebab apa? Akidah ni sangat penting. Ada setengah ustaz kalau aliran berbeza, dia marah kita pergi ziarah kubur. Dia cakap kita buat benda sesat. Sampaikan mendoktrinkan orang lain yang bersama melihat pun, buat apa ziarah kubur? Ziarah malam buat apa kubur? Kau pergi buat apa? Padahal Nabi dah kata ziarah kubur itu sunnah. Tak kisahlah malam ke siang. Dah aku free malam, aku pergilah malam. Bukan nak cari apa-apa benda. Ziarah, doakan dan baliklah. Ibrahlah pada diri kita. Ya Allah, ya Tuhanku, kesiannya kubur ni tak ada siapa yang jaga. Kesiannya kubur ni tak ada selenggara. Kita pergi, kita buatlah apa yang patut. Bersih-bersihkan dan kita balik. So setiap benda-benda yang baik, kenapa kita perlu untuk mempersoalkan? Contoh, kenapa buat maulud Nabi? Kan? Zaman Nabi dulu tak adalah nak buat maulud Nabi. Dah dia ada, buat apa nak buat maulud Nabi? Untuk mengingat atau berselawat pada Nabi. Maulud Nabi tu apa intipati dalam tu? Berselawat. Buat makan sedekah bagi orang. Kan benda baik. Kenapa ustaz-ustaz duk pam-pam hentam orang-orang yang begini? Kenapa kau pergi? Benda tu bid'ah. Senang-senang nak bid'ahkan orang. Jadi kaji dulu. Ustaz mana yang kita follow tu? Adakah ustaz ni berpegang pada sunnah wal jamaah tu tadi? Jangan bertaqiyah. Ni kadang-kadang ada yang paling sesat Syiah lah. Belum lagi lah cikgu jumpa ada orang yang pergi letak batu solat kan. Itu memang terang-terang. Lapik dahi kan. Terang-terang. Okay. So kita terus kepada segmen kita, fans segmen. Okay. Ada fan ke cik? Okay, so basically kita akan tengok kepada video yang sebelum ni, part 1. Kepada sesiapa yang pernah komen dekat YouTube ataupun TikTok, kita akan ambil beberapa komen daripada tu. Saya akan bacakan dan mungkin cikgu boleh bagi pandangan ataupun jawab persoalan tu lah. Baik. Okay. So yang pertama, okay, ni dekat YouTube. Okay, username Analiza Naim 7372. Dia komen, tak sedar air mata jatuh. Bila saya baca komen tu cikgu, ada beberapa orang yang cakap bila dia tengok video cikgu tu, part 1, diorang macam apa? Sebab dia sebab sedih macam tu. Kenapa macam tu? Okay. Firstly, cikgu nak ucap terima kasih kepada especially yang menyokong cikgu, yang berpihak kepada apa yang cikgu cuba sampaikan. Macam cikgu cakap tadi, setiap manusia ada Allah kurniakan atau Allah utuskan malaikat untuk menjaga kita. Tambah-tambah lagi rasa setuju ataupun sekufu dengan apa yang cikgu sampaikan. Jadi malaikat-malaikat ini yang mendetikkan rasa supaya kita rasa setiap apa yang cikgu sampaikan tu, rasa pada jiwa tu. Jadi apa yang cikgu sampaikan, jangan lihat fizikal cikgu, lihat apakah isi ataupun intipati yang cikgu cuba sampaikan. Jadi kebetulan isu itu menyentuh kolbu. Nama siapa tu? Analiza Naim. Menyentuh kolbu Ana tu tadi. Jadi
atas apa asbab ujian yang Allah tentukan, Ana kena faham bahawasanya tidaklah bergerak satu zarah pun dengan izin Allah. Apa yang berlaku, kita ambil hikmah. Kita buat benda tak baik, kita tukar balik. Pergi balik kepada yang betul tadi, benda baik, kita ubah diri kita balik. Kadang-kadang kesalahan bukan pada manusia, tapi kesalahan tu pada kita. Apa yang terjadi, kena ingat yang setiap kejadian yang Allah izinkan itu ada hikmah tersembunyi. Dan Ana seorang yang kuat, Ana carry on je. Apa yang Ana rasa benda baik yang cikgu sampaikan, ambil lah. Kalau rasa nak bersama dengan cikgu, masuklah ahli rentak alam Malaysia Melayu. Supaya bersama-sama kita duduk dengan orang-orang yang untuk mencari atau mengenal jalan tauhid, jalan Allah tu tadi. Supaya kita saja yang faham apa yang kita buat. Kita saja yang faham apa ujian yang kita alami. Tak semua orang akan faham apa yang kita alami. Jadi kuat, sentiasa kena kuat. Diri tu kena ingat, apa-apa saja berlaku, Allah dulu. Manusia lain tak ada akan boleh berikan mudarat. Paling-paling pun dia bash-bash gitu je. Tapi kita tendang, selawat banyak-banyak, imbangkan balik aura kita supaya kita menjadi seorang yang positif, sangka baik pada Allah. Jangan down. Jangan bergantung pada manusia. Manusia mengecewakan. Bergantung pada Allah je. Subhanallah. Masya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Cikgu Aida dah upgrade Ustazah Aida. Jangan sekali-kali ramai orang merawat ni bukan ustaz pun terus jadi pangkat naik ustaz dah. Jangan. Cikgu sampaikan, sampaikan insya-Allah. Okey, cikgu, yang ni daripada YouTube kan, username dia Hamdi Robat 3125. Dia kata sihir dan penyakit ain ada kaitan tak? Sihir, penyakit ain tu sihir lah. Hamdi, penyakit ain tu adalah sihir yang kita tak sedar bahawa itu adalah sihir naturally daripada pandangan manusia. Kena ingat, pandangan manusia yang tidak didahulukan dengan ayat Allah, bila melihat kita dengan rasa takjub dan juga rasa macam ada hasad dalam diri dia, kita akan kena. Sebab apa? Kalau dekat Turki, dekat negara-negara Arab, perkara yang mereka takutkan ialah ain ni, sihir ain tu tadi. Bukan nama ain adik cikgu ada nama ain. Sihir ain tu tadi, pandangan. Bila mereka melihat, mereka tidak sebut nama Allah. Masya Allah, cantiknya kereta engkau. Tak balik pada Allah. Maksudnya, takjub pada manusia tu tadi. Masya Allah, cantiknya diri engkau. Gila, handsome, gila engkau. Benda macam itu. Tapi di dalam dia tu, hati dia tu, ada sedikit hasad. Yang mana kau ni apa benda, tayang kereta engkau. Yang ni ramai. Tiba-tiba beli kereta baru ni, esok accident. Pandangan tu sangat penting sebenarnya. Bahaya, sihir ain ni bahaya. Yang ni yang buatkan. Saya tak sangka yang tu dinamakan sihir. Salah satu sihir bentuk. Sihir ni memang dia satu ritual yang memang niat memang jahat dah daripada awal tu. Bila kita buat benda yang tak baik, bertujuan untuk memusnahkan manusia, memanglah sihir lah. Tapi ain tu adalah salah satu bentuk sihir yang kita tak sangka. Sebab tu kalau, maaf cikgu cakap public figure. Public figure, artis yang suka tonjolkan kebahagiaan di sosmed dan sebagainya, kita tengok tak lama, tahu-tahu cerai. Tahu-tahu faham kan? Benda-benda begitu. Jadi untuk mengelakkan daripada itu, cukuplah kita umbar apa saja peribadi kita, simpanlah untuk kebahagiaan kita. Kerana apa? Consequences kita memang kita tak akan mampu nak hadap. Dengan penceraian dan sebagainya, itu adalah salah satu benda yang memang kesedihan lah bagi setiap manusia yang ada kat muka bumi ni. Siapa yang kahwin nak cerai? Jadi simpanlah kebahagiaan tu untuk kita, apa saja yang ada, untuk mengelakkan diri kita daripada riak juga. Upload kereta mahal, rumah mahal, hasil beli padahal minta pinjam loan. Riba pula dah dosa hari-hari kita bayar. Macam itulah cerita dia. Okey, baik. Okey, so soalan yang seterusnya ni daripada TikTok. Okay. Akaun yang bernama Zuri Nusa Jaya. Okey, maaf cikgu, adakah cerita kami benar dan apa buktinya? Cerita? Pasal keturunan leluhur. Apakah cerita tadi dia cakap? Maaf cikgu, adakah cerita kami benar? Kami benar. Dan apa buktinya? Cikgu tak faham soalan dia tu. Soalan dia macam pelik. Apa? Ni kami benar tu cerita sejarah Melayu ke, keturunan ke, adakah cerita-cerita yang cikgu ceritakan tu, sebab dia mungkin dia tanyalah, adakah cerita tu benar ataupun macam mana tu? Baik, macam ni, cikgu cuma kongsikan pengalaman cikgu berkait dengan leluhur dan sebagainya. Kena betulkan dulu persepsi anda.
ramai orang terutama geng perawat benda ni, mengatakan cikgu bercerita pasal leluhur tu saka, panggil jin masuk dalam badan. Mereka tidak bersama dengan cikgu. Mereka tak tahu apa yang cikgu buat. Mereka assume ataupun assumption diorang bila tengok video klip tu tadi. Jadi mereka pun dengan tak segan silunya up video untuk menghentam cikgu balik. Tidak ada istilah masukkan roh yang sudah mati di dalam badan. Sama juga dengan buka leluhur. Tak ada siapa buat buka leluhur. Sekarang ni sejarah itu berkait rapat dengan keturunan nenek moyang. Contohlah di kalangan ahli-ahli cikgu ramai je yang keturunan dia raja-raja. Yang memang raja daripada Selangor, daripada Kedah. Jadi kepada yang berkaitan nenek moyang dia adalah raja-raja sebelum. Memang berkait lah kalau kita cerita pasal institusi diraja, memang terkenalah dengan dia sebab dia memang keturunan dia belah-belah atas dia dah tahu dah ni keturunan aku raja. Kita tidak membaca pola, kita tidak membaca metafizik pun. Itu bukan cikgu. Cikgu membawa mereka untuk mereka sendiri merasakan ataupun pergi bersama-sama dengan cikgu. Contoh macam kita mengenal apakah itu zat-zat Allah tu tadi. Maksudnya penciptaan yang Allah ciptakan. Bumi, alam, gunung, sungai. Yang kita boleh pergi dan kita zikir. Sebab bumi, setiap apa yang ada yang Allah ciptakan itu berzikir. Yang hidup itu berzikir kepada Allah. Jadi bersama-sama dengan cikgu naik gunung bukan untuk buka aura. Ataupun bukan untuk buka leluhur. Tidak. Kita kena faham perjuangan sifat nenek moyang kita dahulu. Dia tak ada supermarket untuk dia pergi. Dia beruzlah, bukan beruzlah dalam dewan yang telah dihadkan seperti sekarang. Letak kain untuk suluk. Tidak. Orang sama-sama dulu masuk dalam bukit, pergi gunung ganang untuk uzlah dengan Allah kaluat. Bertapa untuk ilmu dia. Dan mengenal akan setiap penciptaan yang Allah tu ciptakan buat manusia. Jadi jangan salah faham. Jadi kebanyakannya apa yang cikgu ceritakan based on pengkajian cikgu. Cikgu belajar dan cikgu kaji. Cikgu bukan main-main sembrono saja. Ahli cikgu ada 500 lebih orang. Masuk untuk mengenal. Kalau siapa yang berada dengan cikgu akan faham. Ini salah satu Joshua dengan Wan juga bersama ahli renta alam. Tidak ada perkara sesat yang kita buat. Wan sendiri saksi, Wan sendiri boleh cerita. Wan sendiri pun da'i, ustaz yang memang mengajar agama. Jadi ada sesetengah perkara yang kita tidak maklum dan tahu. Ilmu kita tu terbatas itu saja. Kita kongsilah, mintalah pandangan ilmu daripada guru lain. Jadi setiap ilmu-ilmu yang ada kena rujuk pada orang yang betul. Macam apa yang cikgu alami, itulah yang cikgu kongsi. Jadi cikgu tak akan kongsi benda yang di luar bidang cikgu. Dan cikgu tak akan simply bawa naik, ni nak cerita orang ni tak betul, nak cerita orang ni salah, tak ada. Dia cakap salah, dia dipertanggungjawabkan daripada Allah. Saya rasa sebabnya apa yang netizen ni lah, dia kadang-kadang kita dah jelas, cikgu dah bagi tahu bahawasanya buka aura ke apa bukannya nak panggil jin masuk pada apa semua. Betul. Tapi kadang dia orang ni nak tahu, okey kalau contoh ni dia orang punya ni lah tanggapannya. Okey cikgu, kalau saya tengok cikgu buka aura kan tiba-tiba dia silat, katalah dia tak ada background silat tapi tiba-tiba dia tahu silat. Kalau itu bukan daripada jin, maksudnya mana datang aura tu kalau bukan jin? Kadang orang tanya soalan yang itulah macam gerakan dia. Cikgu dia minta pada Allah selawat, gerakan warisan. Apakah yang ada di dalam badan dia? Maksudnya darah dia apa yang berada? DNA dia tu. Ya, leluhur itu warisan. DNA darah yang ada dalam badan kita. Jadi setiap anak-anak kita mesti ikut mak ayah kita. Mak ayah kata ikut siapa pula? Lepas tu mak ayah nenek moyang kita ikut siapa pula? So berlarutanlah benda tu daripada atas sampai ke bawah. Jadi serba sedikit kita menyimpan rahsia DNA anak atuk nenek moyang kita tu. Jadi bila cikgu minta, ya Allah Tuanku, kau bukakanlah kalau ada gerak silat dalam diri dia mengikut warisan keturunan dia, maka kau bukakanlah, gerakkanlah tangan dia, ya Allah. Jadi tangan tu boleh bergerak mengikut, tapi dia boleh kontrol benda tu. Kita pun boleh tahu adakah dia ni buat-buat ke ataupun gerak tu memang gerak yang sah, yang hak. Jadi kalau jin kita tak boleh kontrol. Dia yang kontrol kita. Ya, maksudnya jin tu yang akan kontrol kita. Kita pula 2-3 jam macam mana masuk jin macam tu je. Tiba-tiba aku nak lepaskan jin pun 3 jam. Dah kau tahu sendiri nak lepaskan jin pun nak kena buang rukiah orang punyalah susah. Takkan cikgu senang-senang simply nak bawa masuk keluar gitu je. Buka dengan Al-Fatihah, tutup dengan Al-Fatihah. Jadi penghulu segala surah itu Fatihah. Bila kita buka niat kita nak merasakan aura itu, kan setiap manusia ada aura, ada cakra. Aura yang baik, aura yang tak baik. Ini yang kita nampak, yang kita tak bergerak. Yang kita bergerak tu, itulah aura kepahlawanan daripada warisan atuk nenek moyang kita. Ada 7 cakra.
Jadi kalau siapa yang belajar, dia akan faham akan aura tadi. Ramai cikgu tanya, ni silat al-hikmah ke? Silat apa-apa nama je berbeza, tapi ilmu dia tetap seorang, sama je yang sebarkan ilmu tu, tapi kita tidak memasukkan perkara yang melanggar atau kurafat dan segala, melanggar syariat atau kurafat dan sebagainya. Jadi cikgu harap jelas dan faham lah. Cuba jangan cerita dulu, tabayun dulu. Rasa macam perlu untuk jumpa depan-depan, datang. Betul. Saya rasa PM ni, jumpa depan-depan. So kita kali ni dia lebih jelas sikit lah apa maksud, sebab orang tak faham. Sebab saya nampak yang banyak hentam dia terus katalah kalau tak ada kaitan apa yang kalau bukan jin, habis tu macam mana? Cerita dia macam ni je Wan. Orang yang hentam ni, dia rasa macam dia boleh buat juga benda tu. Tapi cikgu buat viral benda tu. Faham? Engkau akan cakap lah, rugi aku tak buat. Aku pandai buat benda ni. Jadi jangan mencampuri urusan orang lain. Kalau awak perawat, awak buat je. Rawat je orang patut. Cikgu nak tanya, yang awak rawat tu datang tu apa? Yang masuk dalam badan tu? Bukankah awak panggil ke jin tu? Itu tengah-tengah panggil jin. Aku panggil lah siapa yang sihir kau. Kita tanya. Tu apa tu? Cikgu nak tanya balik. Sebab tu cikgu cakap, jangan tengok atas. Kita ludah, jatuh ke muka kita balik. Mandian leluhur, mandian buka aura, mandian tabal. Ada ke mandi tabal dalam Quran ada? Tak ada kan? Jadi kau buat. Kalau mandi buang segala orang-orang tak baik, mandi limau, mandi bunga tu, yelah kita pernah dengar lah. Yang mandi tabal tu kau nak tabal siapa? Kau tak pada diri kau sendiri. Itu satu tajuk lain tu. Maksudnya kita bagi kefahaman supaya sedar ilmu Allah ni luas. Tapi aku faham ilmu kau. Hormat privacy. Aku tidak mencampuri. Kita tidak membatasi benda tu. Duduklah, jaga dah di perbatasanmu. Jangan melebihi. Sebab apa? Ni yang jadi perang ni sebab melebihi lah. Tapi engkau faham ilmu tu, tapi engkau nak judge. Sebab apa? Sebab kerana cikgu perempuan. Faham? Ada orang yang tak boleh bila perempuan jadi guru. Betul, tak ada boleh. juga yang kata apalah ikut guru perempuan dan sebagainya. Betul. Sedangkan zaman dahulu pun, kalau kita kira wali-wali Allah, dia ada cerita tak ada wali? Dia tak cerita. Yang iktiraf wali tu orang ramai. Yang iktiraf wali tu orang yang dapat ilmu daripada dia. Dia tak bukan kira pasal jantina ke apa ke. Dah Allah berkehendak untuk memberikan ilmu dia. Dah kita pegang pada kita tu khalifah tadi, kita menyampaikan, tak kira engkau lelaki, jangan pondan dah lah. Itu dah memang langgar syariat. Kan? Jadi selagi mana kau boleh berkata benar, ustazah-ustazah tu semua perempuan. Cikgu bukan ustazah, tapi cikgu sampaikan apa yang patut cikgu sampaikan. Kerana khalifah tu tadi, niat kepada untuk menyampaikan kebenaran, itu sahaja. Jadi cikgu perbetulkan balik atas isu yang kata roh tadi masuk badan dan sebagainya. Kan? Jadi betulkan balik. Kena faham setiap manusia ada aura dia. Bila kita buka, kena dengan guru dia yang bukakan, insya-Allah akan keluarlah apa warisan keturunan kau. Kadang-kadang dia bukannya bersilat. Kadang-kadang dia mengurut. Jadi dia amalkan selawat 7 tu, dia mengurut. Dia boleh urut badan, dia boleh rasa aura dekat mana tempat-tempat yang macam panas tu, sihir bertakung kat situ, dia ambil buang. Macam tu. Bukan saja kita fokus pada silat semata, rawatan bidan, benda-benda lain, mengurut dan sebagainya, kan? Jadi meluas skop dia tu. Bukan kita fokus pada satu skop semata. So penting untuk kita tabayun bukan tibayun. Betul. Kita nafas. Cikgu tenang. Alhamdulillah. Cikgu tenang. Alhamdulillah. Okey, cikgu, kita dah ke penghujung. Masya-Allah. Sikit je dah hujung dah. Kita tanya satu soalan lagi daripada ada lagi. Satu daripada TikTok ni, statement je. Dan satu lagi soalan daripada YouTube. Dan kita yang itulah doa tadi tu. Tak apa, kita tanya. Okey. Ni daripada TikTok, akaun yang bernama Mr. Yao C10. Yao. Okey. Mungkin. Okey, so ni just statement je. Dia cakap banyak je ilmu yang ada bab kebatinan / berkait dengan kerohanian ni. Betul. Cuma disalah diertikan bagi yang tak faham dan bagi yang tak berlapang dada dalam keilmuan yang ada. Betul. Itu adalah orang yang faham akan ilmu rohani dan ilmu kebatinan. Kalau zaman dulu orang yang hebat-hebat ni, macam mana dia nak mantapkan batin dia? Dia kena pergi beruzlah, khalwat dengan Allah. Bila dalam time dia zikir, Allah hadirkan ujian-ujian. Zikir dalam gunung, zikir dekat hutan, bukit ni, semua yang datang semua jin-jin yang power-power untuk menyesatkan dia. Datang berbentuk penampakan yang menggairahkan, kan. Tiba-tiba datang tengah zikir, ada apa? Orang berjubah datang mengaku dia wali dan nabi. Kalau kita sendiri faham yang itu adalah hakikat ujian, kita tahulah Tuhan tu dekat mana. Tidak bertempat dan tak ada orang boleh claim
siapa-siapa pun nak kata dia wali atau nabi. Sebab apa? Jin tidak boleh menyerupai siapa-siapa. Dia boleh menyerupai sesiapa, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena faham, itu hakikat ujian dia. Orang yang lalu bidang rohani dia tahu. Hati dia dipanggil balik oleh Allah untuk faham, mendalami ilmu kerohanian, kebatinan ni. Itu orang tu memang dia akan faham. Dia memang faham lah, dia maklum lah. Ilmu ni sebenarnya luas. Macam tu. Okay, baik. So ni last lah. Okay. Daripada ni, sebenarnya cikgu antara yang banyak komen yang mereka happy dan mereka dapat ilmu ni adalah apabila cikgu dapat ijazahkan satu doa secara umum, iaitu Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Jadi ramailah yang kata betul ni doa yang dan sebagainya. Sebenarnya doa tu ada, tapi ramai orang mungkin dia tak nampak lepas itu, tapi bila cikgu kongsi mungkin ada kat situ ramailah yang mungkin bagi dia first time dan dia amalkan, dia dapat rasakan kebaikan itu. Jadi kita nak teruskan ijazah itu. Ijazah ni ada tak satu lagi mungkin doa untuk kita ijazahkan pada yang ni cikgu ijazahkan kepada semua yang mendengar lah. Biasanya yang amal zikir cikgu je cikgu ijazahkan, tapi ada selawat yang cikgu amalkan, nama dia selawat 7. Selawat 7 ni cikgu ijazahkan kepada semua yang ada yang mendengar dan amalkanlah. Ingat setiap hari kalau kita boleh selawatkan kepada Nabi Muhammad junjungan kita sallallahu alaihi wasallam, selawatlah. Sebab apa? Kita mendapat insya-Allah syafaat daripada dia. Di akhirat esok, andai kata kita ni tersasar ataupun tidak dapat hidayah, tapi sebenarnya syafaat Nabi ni sangat penting. Daripada neraka boleh masuk syurga. Sebab apa? Syafaat dia. Jadi selawat 7 ni cikgu hadiahkan dan ijazahkan buat semua untuk apa-apa saja kegunaan. Contoh macam kita kesakitan, kita nak rawat orang, kita nak mengesahkan dapatan kita, atau kita mimpi dan sebagainya, kita nak sahkan dapatan ni adalah benar atau tidak. Tapi rujuk guru lah. Maksud cikgu apa, setiap guru, setiap dapatan tu kita kena rujuk guru. Tapi selawat ini adalah benteng supaya kita faham benda-benda lain tak akan dapat mendominasi. Okey, selawat 7 ni begini Contohnya anak kita demam anak kita demam, kita ada air cikgu ambil Okey, air ni contoh anak kita demam, selawat 7. Jadi doa ibu ni mujarab. Mak dengan ayah tak ada hijab pada anak-anak. Selawat 7. Okey, selawat 7 macam ni. 3 kali kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, aku hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, 3 kali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku hadiahkan kepada ibu dan ayahku. Okey, 1 kali ni minta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, sembuhkanlah sakit anakku ya Allah. Sembuhkanlah dia ya Allah, sakit apa-apa saja. Tenangkanlah hatinya ya Allah. Kuatkanlah dirinya ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Okey, sembuh. Kalau cikgu main tenaga, cikgu akan alihkan tenaga cikgu dekat tangan ni dan pusatkan kat sini. Tapi tak apa, yang tu nanti dulu. Yang ni kita tiup air tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatkan segala ayat tadi tu masuk di dalam air ni. Dan kita bagilah anak kita minum. Ataupun basuhlah muka dia kalau demam ke, kena COVID ke, kena batuk ke, cubalah. Sebab apa? Selawat ini tadi memang akan pagar terus dah. Bila kita zikir benda lain, benda-benda lain boleh datang lagi. Bila kita selawat, syaitan mencirit lari. Takut. Jadi kita buka dengan selawat tu tadi. Tak kisah barang hilang ke apa, kalau orang main energi aura ni, dia akan alihkan energi di tangan dia. Dia akan scan tempat tu. Tapi mulakan dengan selawat 7 dulu. Macam tu. Ni cikgu bagi ni rahsia ni patutnya. Tapi cikgu bagilah sebab apa? Patut cikgu bagi dalam ahli kan? Betul, patut cikgu bagi dalam ahli. Di kalangan-kalangan cikgu yang dah mengamalkan zikir cikgu ajar metod perawatan macam mana. Sebab tu cikgu ajar supaya kita boleh ubah diri kita, ubat diri kita dulu. Ingat, apa saja yang kita minta terus direct dengan Allah. Menggunakan orang tengah itu adalah asbab, tapi lebih afdal kita sendiri yang usaha minta dengan Allah. InsyaAllah semoga yang mengamalkan, insyaAllah boleh je komen dekat video banyak-banyak untuk nak tahu apa-apa lagi. Nanti admin tu akan jawab. InsyaAllah. Okey cikgu, ada satu lagi soalan, sorry. Ya. Sebab dalam comment section tu banyak orang komen, dia nak tanya yang part 1 tu cikgu ada sebut pasal lagu Billie Eilish. Yang bila cikgu nampak tu dan rasa macam tak sedar hati tu, apakah tajuk lagu tu? Adakah itu tajuk lagu Bad Guy? No, it's not Bad Guy. Bukan Apa tajuk dia? Yang air mata keluar darah kat air mata tu, tapi darah dia warna biru tu.
Darah Betul. warna biru. Kena komen. Kena komen sebab Komen, beberapa komen orang kat sebab ada yang kata bad guy. Nanti kita akan ceritakan pasal lagu. Sekarang ni dah hujung kan. Kita akan ceritakan pasal lagu dan lagu-lagu mana yang membawa kita rasa macam aura kita rasa macam rasa macam kena rasuk dengan lagu ni. Itu nanti kita akan ceritakan untuk next. Okay. Part 3 insya-Allah boleh Part komen. 3 insya-Allah Sebab ramai yang komen rasa macam tak sedap hati lah, rasa sakit betul. sini lah, tu lah. Tapi kena ingat Billie Eilish adalah seorang artis yang berfahaman dia adalah dia free thinker. Dia fahaman dia seperti tiada Tuhan. Jadi bila dia bercerita, dia juga dikatakan di kalangan geng-geng Illuminati juga. Faham? Jadi dakwah dia ialah menyebarkan apa yang dia orang perlu sebarkan. Jadi jaga-jaga dengar lagu, kena faham lagu-lagu yang kita boleh dengar ada lagu-lagu yang haram kita nak dengar. Dalam Islam tu sendiri bukan cikgu cakap, hukum agama tu sendiri cakap lelaki tak boleh nak dengar suara perempuan, aurat benda tu, dan akan dapat dosa bila kita syok bila dengar suara perempuan tu. Jadi benda-benda begitu kita tapislah supaya kita selalu mendengar input-input yang baik-baik. Even lagu sekalipun janganlah dengar lagu yang melekakan. Ayat-ayat yang bunuh diri lah sebagainya. Betul. So macam biasa guys, kita mengakhiri episod kita dengan tema kita satu mesej. Macam mesej cikgu, satu mesej. Tapi ni special untuk bulan Ramadan. So InsyaAllah. Baik, kepada semua penonton, satu mesej apa yang cikgu wawarkan sebelum ini, bawa kasih sayang, bawa penyatuan. Setiap tindakan kita Allah akan sentiasa perhatikan. Ingatlah, innallaha ma'ana. Kebergantungan kita hanya pada Allah. Berbuat baik di bulan Ramadan, bukan bulan Ramadan saja tau. Berbuat baik sesama insan sehingga kita tak ada kat muka bumi ni. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, short and sweet. Seperti Cikgu Aida. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Salam ta'alam pada semua. Terima kasih banyak. Okay. Jadi jangan lupa subscribe, follow kita, like dan share dan komen lah yang murni-murni. Kalau sekiranya ada apa-apa yang kita rasa macam tak boleh lah macam ni. Kalau nak komen benda yang mungkin bercanggah sedikit dengan apa yang kita bincangkan hari ni, boleh emailkan kepada kita. Tak perlulah kita komen dan menyebabkan lagi banyak fitnah pula, lagi banyak pula benda-benda yang tak best ni. InsyaAllah. Jadi itu sajalah permintaan kita. Lagi-lagi jangan lupa follow kita dekat Instagram dan juga TikTok juga. Sebab ramai yang tengok daripada YouTube ni dia dekat YouTube je. So insyaAllah boleh support kita dekat Instagram dan juga TikTok. Betul. InsyaAllah. So itu saja daripada kami. Thank you. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.